Anda buat kelas mengaji atau pusat tuition, bila pelajar semakin ramai, semakin susah untuk kita pantau siapa yang belum bayar yuran. Ada orang guna Excel atau Google Sheets, tapi lama-lama terlupa nak update sampai banyak sangat salinan fail yang sama, tak ingat mana yang latest. Nak kejar yuran setiap orang pun semakin susah. Last-last kita tak kejar langsung lah siapa yang nak bayar-bayar. Masalahnya, allowance tutor tetap kena bayar setiap bulan. Dalam Moodle, kita boleh keluarkan invoice yuran setiap bulan kepada parents. Kita boleh tetapkan amount yuran, tarikh invoice nak dikeluarkan. Nanti Moodle akan keluarkan secara automatik dan hantar kepada parents. Nanti kita boleh tengok senarai semua invoice kat reports, invoices. Hijau ni yang dah bayar, yang putih ni masih ada tunggakan. Kita boleh klik untuk lihat invoice berkenaan lah. Bila parents terima invoice, dia akan nampak macam ni. Kat sini dia boleh nampak lah amount berapa dia kena bayar. Dan dia boleh scroll ke bawah dan klik pay now untuk terus buat bayaran. Kalau dah biasa transfer duit untuk bayar, dia boleh tekan butang upload receipt untuk muat naik bukti pembayaran. Bila dia selesai buat pembayaran, Moodle akan hantar receipt secara automatik kepada dia. Kita pun boleh tengok senarai pembayaran yang direkodkan dalam laporan payments. Sini kita boleh dapatkan pembayaran daripada tarikh berapa hingga ke tarikh berapa lah. Kalau tengah mencari sistem untuk kembangkan lagi kelas mengaji atau pusat tuition anda, boleh layari moodle.my.